Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke video penerangan inovasi kami yang bertajuk Galeri Seni Bunyi. Dibangunkan di bawah tema inovasi bermakna pemacu pendidikan digital bagi pertandingan Technovation 2025. Inovasi ini merupakan gabungan unik antara seni, bunyi dan kecerdasan buatan ataupun AI untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran seni visual lebih menarik, interaktif dan relevan dengan dunia digital masa kini. Kami terdiri daripada sekumpulan pelajar elektif pendidikan seni visual ambilan 2023-2028 dari IPG Kampus Pendidikan Teknik. Ahli kumpulan kami ialah saya, Nur Syamimi Batrisha binti Muhammad Radwan, Nur Alia Nasuha binti Azrul Afendi dan Nurul Ain Nadirah binti Muhammad Nasri. Pensyarah pembimbing kami yang banyak membantu dan memberi bimbingan sepanjang penghasilan inovasi ini ialah Dr. Santi anak perempuan Lecumanan. Seterusnya, saya akan terangkan tentang abstrak inovasi kami. Inovasi galeri seni bunyi ini menggabungkan seni visual, elemen bunyi dan teknologi kecerdasan buatan dalam satu pengalaman pembelajaran berasaskan panca indera. Melalui pendekatan ini, murid akan menghasilkan karya seni berdasarkan bunyi yang mereka dengar seperti muzik, bunyi alam semula jadi ataupun bunyi objek harian. Kemudian, mereka akan membandingkan hasil lukisan mereka dengan visual yang dijana secara automatik oleh teknologi AI. Semua karya murid ini akan dikumpulkan dalam laman Google Sites yang berfungsi sebagai galeri seni digital yang interaktif. Baiklah, untuk menjelaskan latar belakang inovasi kami, mari kita lihat pernyataan masalah. Kaedah pengajaran seni visual secara tradisional kurang memberi penekanan kepada interaksi deria, penerapan teknologi serta ekspresi ke diri murid. Hal ini menyebabkan ramai murid kurang berminat dengan mata pelajaran seni kerana aktiviti yang dijalankan tidak mengaitkan mereka dengan dunia sebenar dan teknologi pada masa kini. Justeru, inovasi galeri seni bunyi diperkenalkan untuk menangani isu ini melalui pendekatan pembelajaran yang lebih kontemporari, sensori dan kreatif. Baiklah, bergerak kepada objektif utama inovasi ini ialah untuk menggalakkan murid menghasilkan karya seni berdasarkan respons terhadap bunyi. Dalam kata lain, murid diajak untuk melihat bunyi dan mengekspresikan apa yang mereka rasa atau bayangkan melalui media seni visual. Selain itu, kami juga ingin menerapkan penggunaan AI secara kreatif dalam pendidikan seni, selari dengan arah aliran revolusi industri 4.0 dan pendidikan abad ke-21. Seterusnya, inovasi ini turut menyediakan platform digital untuk pameran dan pentaksiran alternatif sekaligus menyokong pentaksiran formatif dan sumatif yang lebih holistik dan autentik. Akhir sekali, pendekatan ini diharap dapat meningkatkan ekspresikan diri dan minat murid terhadap seni. Melalui pendekatan ini, murid berpeluang untuk mengekspresikan emosi dan identiti mereka yang dapat menyokong dan merangsang kreativiti. Baiklah, bergerak kepada kebaharuan inovasi ini. Inovasi ini menggabungkan seni, bunyi dan teknologi kecerdasan buatan AI dalam satu platform interaktif yang menarik dan bermakna. Apa yang membezakan inovasi ini? Apa yang membezakan inovasi ini adalah gabungan unik antara tiga elemen utama, seni visual, elemen bunyi dan teknologi AI yang digabungkan dalam bentuk platform pembentangan yang bukan sahaja interaktif tetapi juga memperkayakan pengalaman murid. Satu aspek yang menarik ialah penggunaan teknologi AI audio to image di mana bunyi digunakan sebagai pencetus visual. Teknologi ini membolehkan murid membandingkan hasil karya mereka dengan interpretasi visual yang dijana oleh AI. Perkara ini mendorong pemikiran kritis dan imajinatif. Inovasi ini turut memperkenalkan satu pendekatan baharu dalam pentaksiran seni iaitu galeri multimedia murid. Di sinilah karya seni murid dipamerkan secara digital dan boleh dilihat oleh guru-guru, rakan-rakan dan komuniti. Keseluruhannya, pendekatan ini meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran melalui pembelajaran merentas kurikulum. Contohnya, menggabungkan seni visual dengan muzik dan teknologi serta penggunaan pelbagai deria dalam pembelajaran. Seterusnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, inovasi ini mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dalam pelbagai bentuk. Ia boleh dijadikan modul pembelajaran seni interaktif khusus untuk murid sekolah rendah.
Selain itu, bahan ini juga berpotensi untuk menjadi sumber latihan guru ataupun CPD, terutamanya dalam aspek integrasi berteknologi AI dalam PDPC. Manakala dari segi komersial, platform ini boleh dikembangkan menjadi satu sistem tematik seni yang digabungkan dengan teknologi AI dan ditawarkan secara langganan atau sebagai sistem portfolio digital. Bukan itu sahaja, pendekatan ini juga dapat diperluaskan kepada mata pembelajaran lain seperti muzik, bahasa ataupun RBT. Ini menjadikan ianya lebih inovasi yang lebih fleksibel dan menyeluruh. Beralih kepada impak inovasi. Inovasi ini telah memberikan impak yang sangat positif kepada proses pembelajaran murid. Ia berjaya meningkatkan keterlibatan dan motivasi murid melalui aktiviti seni yang berasaskan deria dan teknologi AI. Penglibatan secara aktif ini menjadi pembelajaran lebih menyeronokkan dan bermakna. Selain itu, inovasi ini turut membantu dalam pembangunan literasi digital murid termasuk aspek visual dan auditori. Yang penting dalam dunia pendidikan masa kini. Seterusnya, sistem ini juga menyediakan bukti pembelajaran yang tersusun dan sistematik melalui galeri digital yang bukan sahaja berguna untuk murid tetapi juga memudahkan guru dalam membuat penilaian. Itulah sedikit sebanyak tentang inovasi kami, Galeri Seni Bunyi. Kami harap projek ini dapat memberi inspirasi dan membuka ruang baharu dalam pengajaran seni yang lebih kreatif dan bermakna. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.